Ini adalah momen terakhir MH17 yang mencatat sejarah hitam dunia penerbangan negara. Pengawal trafik udara sempadan mengarahkan kru penerbangan untuk terus menuju ke waypoint Romeo November Delta, 45 batu nautikal lebih jauh ke arah tenggara. Kru mengesahkan arahan tersebut menandakan transmisi radio terakhir mereka. Tanpa disedari oleh juruterbang dan para penumpang, radar sistem Buk telah mengunci sasaran pada pesawat mereka beberapa saat lebih awal. Pengendali sistem itu kemungkinan tersilap menyangka MH17 sebagai pesawat tentera Ukraine, satu kesilapan besar yang membawa bencana. Dengan saiz isyarat radar yang besar, Boeing 777 itu menjadi sasaran yang mudah. Pada jam 3.20 petang, sebuah peluru berpandu dilancarkan. Roket itu meluncur ke langit mendaki dengan pantas menuju ke ketinggian 33,000 kaki. Kepala peledak peluru berpandu Buk direka untuk memaksimumkan kemusnahan melalui letupan serpihan. Apabila meletup, ia melepaskan kon serpihan logam berkelajuan tinggi yang mampu menembusi badan pesawat serta sistem kritikal pesawat. Teknologi ini memastikan kerosakan yang dahsyat walaupun tanpa hentaman secara langsung. Bergerak pada kelajuan hampir Mach 3, peluru berpandu itu menutup jarak ke sasarannya dalam beberapa saat sahaja. Dipandu dengan ketepatan tinggi, kepala peledak itu meletup hanya beberapa meter dari kokpit. Letupan tersebut sangat dahsyat. Serpihan daripada kepala peledak peluru berpandu itu merobek badan pesawat serta-merta, menghancurkan kokpit dan membunuh kru penerbangan. Para juruterbang langsung tidak mempunyai peluang untuk bertindak balas. Peluru berpandu itu mengenai sasaran dengan sangat tepat tanpa memberikan sebarang masa untuk bertindak. Letupan itu menyebabkan pesawat terbelah di udara. Bahagian hadapan termasuk kokpit terpisah hampir serta-merta dan mula berpusing jatuh ke bumi. Kabin pesawat mengalami penyahmampatan secara ganas dan terdedah kepada keadaan altitud tinggi yang sangat ekstrim. Suhu membeku dan kekurangan oksigen hampir sepenuhnya menyebabkan para penumpang kemungkinan besar hilang kesedaran hampir serta-merta di ladang dan kampung sekitar wilayah Donetsk. Serpihan yang jatuh dilihat oleh penduduk tempatan. Ada yang menggambarkan mereka terdengar satu letupan kuat diikuti jaluran asap di langit. Yang lain pula melaporkan objek jatuh berguling dari tempat yang sangat tinggi. Seluruh bahagian pesawat termasuk kerusi, bagasi dan cebisan badan pesawat jatuh bertaburan di kawasan ladang di timur Ukraine. Api dan asap hitam menandakan lokasi di mana serpihan besar pesawat menghentam tanah. Kawasan serpihan itu meliputi lebih daripada 50 km persegi menjadikannya salah satu lokasi nahas terbesar dalam sejarah penerbangan. Barangan peribadi, bahagian pesawat dan mayat manusia bertaburan di seluruh kawasan luas itu menyukarkan usaha untuk memahami urutan sebenar tragedi tersebut. Gambar dan video yang dirakam oleh penduduk tempatan mula dikongsi di media sosial. Rakaman tersebut menunjukkan serpihan yang terbakar serta barang peribadi yang bertaburan di ladang. Imej-imej itu dengan cepat tersebar ke saluran berita antarabangsa, mencetuskan kejutan dan spekulasi besar di seluruh dunia. Sebagai tindak balas, Malaysia Airlines mengeluarkan satu ciapan yang mengesahkan kehilangan hubungan dengan penerbangan MH17. Secara tragis, tidak lama kemudian menjadi jelas bahawa tiada seorang pun daripada 298 orang di dalam pesawat itu terselamat. Mangsa terdiri daripada 193 rakyat Belanda, 43 rakyat Malaysia, 27 rakyat Australia, 12 rakyat Indonesia, 10 rakyat Britain, 4 rakyat Belgium, 4 Jerman, 3 rakyat Filipina, seorang rakyat Kanada dan seorang rakyat New Zealand. Dan kisahnya bermula pada 17 Julai 2014. Hanya 4 bulan selepas kehilangan misteri Malaysia Airlines penerbangan 370. Sebuah lagi pesawat yang dikendalikan oleh syarikat yang sama hilang daripada skrin radar di timur Ukraine. Penerbangan MH17 sedang dalam perjalanan antara Amsterdam dan Kuala Lumpur apabila komunikasi dengan pesawat itu tiba-tiba terputus. Dunia tidak lama kemudian akan mengetahui apa yang sebenarnya berlaku dalam nahas yang paling sukar dipercayai dan tidak pernah terjangka dalam fikiran rakyat Malaysia. Kita akan melihat dengan sangat terperinci urutan peristiwa yang membawa kepada nahas tragedi MH17. Assalamualaikum dan salam angkasa dari
Astrolab. MH17 yang dikendalikan menggunakan Boeing 777 berlepas dari Amsterdam sejurus selepas waktu makan tengah hari pada 17 Julai 2014. Penerbangan itu berlepas dengan sedikit kelewatan kerana terlebih tempahan dan kerana kru memutuskan untuk menunggu beberapa penumpang yang lewat tiba daripada penerbangan lain. Selepas berlepas 283 penumpang dan 15 anak kapal bersedia untuk perjalanan jauh mereka. Segala-galanya benar-benar normal dan hari itu tidak istimewa bagi sesiapa pun kecuali bagi pesawat itu sendiri. Tepat 17 tahun lalu pada 17 Julai 1999, pesawat itu terbang buat kali pertama selepas siap dibina. Pesawat itu bergerak mengikut laluannya, membawa keluar dari Belanda, kemudian melalui Jerman dan Poland sebelum memasuki Ukraine. Sementara itu, para juruterbang mengekalkan komunikasi rutin sepanjang masa. Tepat jam 3 petang, kru menyedari terdapat ribut petir di hadapan dan meminta untuk melencong ke kiri daripada laluan penerbangan yang ditetapkan. Permintaan mereka diluluskan dengan segera. Sepanjang 19 minit berikutnya, Boeing 777 itu bergerak dengan selamat di antara awan ribut petir dan akhirnya meninggalkan kawasan cuaca buruk tersebut. Pada ketika itu, pengawal trafik udara Ukraine memberi kebenaran kepada penerbangan itu untuk terbang terus ke alat bantuan navigasi yang terletak melepasi sempadan Ukraine dan berada di wilayah Rusia. Ia merupakan prosedur biasa pada ketika itu. Kru mengesahkan transmisi tersebut pada jam 15, 19 dan 56 saat. Tanpa mereka sedari, pada ketika itu nasib mereka telah ditentukan dan mereka hanya mempunyai 7 saat untuk hidup. Pada 15, 20 dan 3 saat, perakam data penerbangan dan perakam suara kokpit tiba-tiba berhenti berfungsi selepas merakam satu lonjakan bunyi pendek tetapi ganas selama 20 milisaat. Tepat pada ketika itu, maklumat tentang penerbangan MH17 hilang daripada skrin radar pengawal radar Ukraine dan Rusia. Maklumat tersebut disediakan oleh transponder Boeing 777 itu. Kehilangannya memberi amaran kepada para pengawal, terutama apabila isyarat radar pesawat itu tiba-tiba terpecah menjadi beberapa bahagian. Para pengawal cuba memanggil pesawat tersebut melalui radio, namun tiada sebarang respons diterima. Sementara itu, penduduk kampung di timur Ukraine sekitar Rabove menyaksikan pemandangan yang seolah-olah mimpi ngeri. Serpihan pesawat, kerusi, bagasi dan mayat jatuh ke ladang halaman rumah dan menembusi bumbung rumah mereka. Satu kebakaran besar tercetus di sebuah ladang tempat sebahagian pesawat besar itu terhempas. Kawasan serpihan sangat luas meliputi kawasan kira-kira 50 km persegi atau 20 batu persegi. Pasukan pertama yang tiba di lokasi datang pada petang nahas bersama petani tempatan, pelombong dan pemberontak bersenjata. Dengan cepat menjadi jelas bahawa tiada siapa yang terselamat daripada kejatuhan pesawat yang hancur itu. Spekulasi segera tersebar ke seluruh dunia kerana jelas bahawa pesawat itu telah terbang di kawasan yang sedang mengalami konflik bersenjata. Adakah pesawat itu ditembak jatuh dan menjadi mangsa konflik tersebut? Pemberontak di kawasan itu serta Rusia segera menafikan kemungkinan tersebut dengan mendakwa bahawa kumpulan insurgensi hanya mempunyai senjata anti pesawat yang mampu mencapai kira-kira 4,000 meter atau 12,000 kaki. Jauh lebih rendah daripada altitud pelayaran 33,000 kaki Boeing tersebut. Namun hanya beberapa jam kemudian Perkhidmatan Risikan Ukraine menyah rahsia beberapa panggilan telefon yang berjaya dipintas dengan kandungan yang mengerikan. Perbualan antara dua individu yang digelar The Greek dan The Major mendedahkan punca sebenar nahas tersebut. Berita tentang semua ini dengan cepat tersebar ke seluruh dunia dan kelihatan seolah-olah punca kejadian telah diketahui. Sebelum seorang penyiasat pun menjejakkan kaki ke lokasi nahas. Disebabkan konflik masih berterusan selepas pesawat ditembak jatuh, lokasi nahas dianggap tidak selamat untuk dimasuki oleh penyiasat asing. Ia mengambil masa lebih daripada 4 bulan sehingga November 2014 sebelum para penyiasat dapat memasuki kawasan tersebut. Disebabkan kebanyakan mangsa berasal dari Belanda dan Ukraine tidak mempunyai sumber yang mencukupi, siasatan diserahkan kepada pihak Belanda. Mereka kemudian membentuk satu pasukan penyiasatan yang terdiri daripada penyiasat Belanda, Malaysia, Ukraine, Rusia dan pelbagai negara lain. Apabila pasukan itu akhirnya dapat mengakses lokasi nahas, beberapa bahagian pesawat telah diganggu atau dipindahkan. Namun begitu, kebanyakan mayat telah berjaya ditemui dan dihantar pulang ke Belanda atau negara asal masing-masing untuk siasatan. Walaupun begitu, kebanyakan lokasi nahas masih berada dalam keadaan asal dan pasukan berjaya mengumpulkan banyak bahagian pesawat dari pelbagai lokasi sekitar bandar Rabove.
6 kawasan utama nahas dikenal pasti dengan kokpit terjatuh di satu kawasan, sayap dan ekor di kawasan lain dan bahagian utama badan pesawat di lokasi yang berbeza. Pasukan itu berjaya mendapatkan sejumlah besar bahagian pesawat sebelum menghantar kembali ke Belanda. Daripada serpihan tersebut jelas bahawa pesawat itu memang telah diserang oleh sesuatu yang menghujani badan pesawat dengan serpihan logam. Ratusan lubang kecil ditemui pada logam dan kaca sekitar kokpit dan sebahagian kulit aluminium pesawat tertolak ke dalam struktur menunjukkan corak tekanan klasik akibat letupan berhampiran pesawat. Untuk mengetahui dengan tepat apa yang berlaku dan mengapa, para penyiasat menyusun semula bahagian hadapan Boeing 777 itu pada sebuah rangka besar seperti teka-teki 3D gergasi. Melalui bahagian lengkap itu, para penyiasat dapat membuat kesimpulan bahawa sebuah peluru berpandu telah meletup di suatu lokasi di luar kokpit. Dari situ, pesawat dihujani serpihan logam prabentuk yang mempunyai bentuk khas seperti kub dan tali leher kupu-kupu. Ratusan serpihan tersebut ditemui dalam sisa pesawat dan dalam tubuh kru penerbangan yang dipercayai maut serta-merta. Untuk menentukan lokasi sebenar peluru berpandu itu meletup, para penganalisis menggunakan data daripada 4 mikrofon kokpit. Setiap satu merakam denyutan pendek selama 20 milisaat sebelum rakaman tamat. Daripada perbezaan masa rakaman tersebut, pasukan berjaya menentukan bahawa peluru berpandu itu meletup di luar, di atas dan di sebelah kiri kokpit. Kokpit ditembusi dengan sangat ganas dan menyeluruh. Ia terpisah daripada seluruh pesawat hampir serta-merta selepas terkena peluru berpandu dan jatuh ke bumi terlebih dahulu. Baki pesawat terus terbang dan hancur berkecai sebelum jatuh di lokasi berbeza daripada kokpit. Para penyiasat mendapati sukar untuk menentukan sama ada penumpang masih sedar semasa kejatuhan mengerikan itu. Daya graviti tinggi bertindak ke atas mereka bersama tahap oksigen yang sangat rendah. Pemeriksaan lebih dekat terhadap peranti peribadi mangsa menunjukkan bahawa tiada siapa mengambil gambar atau cuba menghantar mesej selepas peluru berpandu itu terkena pesawat. Sebaliknya, banyak penjana oksigen telah diaktifkan dan seorang penumpang ditemui memakai topeng oksigen. Jadi ada kemungkinan sebahagian penumpang masih sedar pada detik awal selepas pesawat mula hancur. Namun persoalan mengapa, bagaimana dan siapa yang menembak jatuh pesawat itu masih belum terjawab. Apabila para penganalisis meneliti serpihan logam tersebut dengan lebih dekat, menjadi jelas bahawa ia berasal dari peluru berpandu 9M38M1. Peluru berpandu ini dilancarkan menggunakan peluru berpandu Buk yang digunakan oleh Angkatan Tentera Ukraine dan Rusia. Setiap peluru berpandu seberat 700 kg, sepanjang 5.5 meter dan mempunyai kepala peledak 70 kg yang menyebarkan serpihan berbentuk tali leher kupu-kupu dan kub yang sangat khas. Ia mampu mencapai altitude sehingga 80,000 kaki, jadi ia memang mampu mencapai MH17. Selepas perkara ini diketahui, kedua-dua kerajaan Ukraine dan Rusia saling menuduh pihak lawan bertanggungjawab terhadap insiden tembakan jatuh itu. Analisis lanjut terhadap kemungkinan laluan peluru berpandu itu menunjukkan bahawa ia memang berasal dari tanah Ukraine tetapi dari wilayah yang dikawal oleh pemisah pro-Rusia menggunakan peralatan Rusia. Biasanya tujuan siasatan nahas udara bukanlah untuk menentukan siapa yang bersalah kerana perkara itu diserahkan kepada mahkamah. Namun, dalam kes ini sangat penting untuk mengetahui siapa yang melancarkan peluru berpandu tersebut. Berdasarkan bukti yang ada pada hari ini, sistem peluru berpandu Buk yang digunakan didakwa berasal dari Brigade Peluru Berpandu Anti Pesawat ke-53 Persekutuan Rusia. Ia dibawa dari Rusia pada hari nahas berlaku, dilancarkan dari sebuah ladang di kawasan yang dikuasai pemberontak dan kemudian dibawa pulang ke Rusia. Beberapa perbicaraan terhadap 4 pemimpin pemisah Rusia masih berlangsung dan Belanda dan Australia telah memulakan prosiding undang-undang di Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa. Satu persoalan masih kekal misteri. Kenapa Malaysia Airlines penerbangan 17 terbang di kawasan konflik bersenjata? Bukankah ruang udara tersebut sepatutnya ditutup, terutama selepas pesawat Ukraine ditembak jatuh beberapa hari sebelumnya? Ukraine sebenarnya telah menutup sebahagian ruang udaranya kira-kira sebulan sebelum insiden tembakan jatuh tetapi hanya sehingga 26,000 kaki. Pada 14 Julai, 3 hari sebelum nahas, had tersebut dinaikkan kepada 32,000 kaki. MH17 terbang pada ketinggian 33,000 kaki, hanya sedikit lebih tinggi daripada had tersebut dan ia bukan satu-satunya pesawat yang menggunakan laluan itu.
Sebanyak 159 pesawat lain menggunakan ruang udara tersebut pada hari kejadian. Ukraine mengetahui bahawa 2 pesawat yang ditembak jatuh sebelum nahas itu telah dijatuhkan menggunakan senjata yang sememangnya mampu mencapai altitude pelayaran pesawat penumpang. Dalam sistem tanggungjawab antarabangsa, sesebuah negara berdaulat bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan ruang udaranya. Jadi boleh dikatakan bahawa Ukraine sepatutnya menutup ruang udara di kawasan konflik bersenjata tersebut tetapi gagal berbuat demikian. Selain itu, tiada syarikat penerbangan yang mengambil inisiatif sendiri untuk mengelakkan kawasan tersebut. Apabila merancang laluan penerbangan, syarikat penerbangan kebanyakannya bergantung kepada sekatan ruang udara yang diberikan oleh negara. Lembaga Keselamatan Belanda menggesa semua pihak supaya lebih mengutamakan keselamatan dalam perkara tersebut. Di satu pihak, negara perlu menutup ruang udara mereka dengan lebih cepat jika dianggap tidak selamat. Tetapi syarikat penerbangan juga perlu melakukan penilaian risiko yang lebih kerap dan menyeluruh atas inisiatif sendiri untuk mengelakkan kawasan yang berpotensi berbahaya. Sehingga hari ini, Rusia masih menafikan sebarang penglibatan dalam insiden MH17 dan masih mendakwa bahawa pesawat itu ditembak jatuh oleh peluru berpandu udara ke udara yang dilancarkan oleh pesawat pejuang Ukraine. Dakwaan ini mudah disangkal dengan melihat corak kerosakan yang ditemui pada MH17. Bagi Lembaga Keselamatan Belanda, tidak ada sedikit pun keraguan bahawa peluru berpandu itu dilancarkan oleh pemisah pro-Rusia. Nahas ini merupakan petanda awal kepada perang dahsyat yang sedang berlaku di Ukraine sekarang. 298 orang kehilangan nyawa pada 17 Julai 2014 dan 80 daripadanya berumur bawah 18 tahun. Perang sentiasa membawa kepada jenayah mengerikan dan penderitaan yang tidak terungkap kepada golongan paling lemah dan tidak berdosa. Berikan pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.